Tanya semua atas kemenangan. Inilah yang saya nanti-nantikan. Pertemuan pahlawan. Penganjur nak datang melawat pun tak boleh. Badan dah berbatu, otaknya pun batu agaknya. Pahlawan semua, saya ada perkara penting nak diberitahu. Student? Perlawanan legasi kuasa ini bukan satu, tapi ada 4. Apakah maknanya ini? Tenang, jangan nak marah. Saya baru nak jelaskan. Di 4 penjuru dunia, iaitu utara, selatan, timur dan barat. Perlawanan legasi kuasa diadakan serentak untuk mencari pahlawan yang terhebat. Gelanggang kita ini adalah gelanggang timur. Setiap pemenang dari 4 penjuru ini akan bergabung untuk menjadi satu pasukan yang terdiri daripada 4 pahlawan terhebat dunia. Tepuk! Bukan seperti yang dijanjikan. Tuan Abu yang membentuk pasukan pula. Aku nak menasi juta je. Suka hati akulah nak buat apa. Sebagai penganjur, aku yang tetapkan syaratnya. Tapi ini tidak adil. Adil? Memang tiada keadilan dalam perlawanan anjuran Cik Putih. Kalau tak setuju, boleh tarik diri sekarang. Sejuta tu benar-benar ada ke? Sudah tentu. Jangan risau tentang wang kemenangan yang dijanjikan. Janji itu pasti. Dengan Cik Putih, janji itu pasti tinggal janji. Wah, melawan. Kalau takut kalah, mengaku je lah dan tarik diri. Jangan nak buat berita palsu di sini. Kenapa harus mengadakan perlawanan di setiap penjuru dunia? Bukankah lebih senang pilih antara yang berada di sini untuk menjadi satu pasukan? Ya, kami di sini ramai yang hebat-hebat. Betul kan? Kan? Benar? Tapi saya mahukan pasukan pahlawan terhebat di dunia. Satu gelanggang kuasa tidak mampu menampung ramainya pahlawan dunia untuk datang bersaing. Betul kan? Betul. Setuju? Tepat sekali. Lebih banyak perlawanan diadakan serentak, lebih banyak hiburan dan wang yang aku akan dapat. Berbilion keuntungan. Bos. Apa? Ada kata-kata terakhir ke sebelum kita mulakan perlawanan legasi kuasa ini? Oh, selamat maju jaya untuk pusingan yang seterusnya. Wahai pahlawan semua.
tajam sambil senyum sinis pada kau? Entahlah, dia syok pada aku agaknya. Adakah dia tahu siapa aku sebenarnya? Janji itu pasti. Hebat sungguh ucapan bos. Harap-harap dia orang semua tak termakan dengan kata-kata pahlawan tua tu lagi. Dia tu berbahaya. Ya, kenapa? Dia ada aura yang luar biasa. Sudin, kau harus siasat tentang dia dengan lebih mendalam. Baik, bos. Pastikan tak ada orang di sekeliling. Bocah, perhatikan. Jangan ada sesiapa menghampiri.